warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bersama Madani. Jadi, apa khabar budak-budak semua? Sihat? Sihat, Cikgu. Sihat, alhamdulillah. Okey. Jadi, sebelum kita mulakan kita punya sesi pengajaran, Cikgu nak amak bacakan doa, boleh? Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Amin. Okey, bagus Sama. Jadi, cikgu nak semua duduk dan bersihkan tempat belajar kamu. Cikgu bagi masa seminit untuk bersihkan. Nampak sampah. Okey, boleh. Sini, sini. Tak buka belakang. Okey. Cikgu dia tak puasa. Siapa tak puasa? Hai, Amar. Siapa tak puasa? Cikgu tak puasa. Okey, Amar duduk balik. Okey. Okey, cikgu tanya. Agak-agak hari ni cikgu nak ajar apa dekat kamu semua? Lama-lama Rama-rama pasal pasal apa? Itu nak ya. Okey. Hari ni cikgu nak ajar kamu berkaitan dengan kata nama am dengan kata nama khas. Kata nama am dan kata nama khas ni tak akan belajar dalam tajuk apa? Cikgu nak Amar baca, boleh tak? Baca buat-buat. boleh. Okey. Hari Minggu bersama keluarga. Okey, hari Minggu bersama keluarga. Cikgu nak tanya Amar lah. Waktu hari-hari Minggu ni, Amar dengan keluarga selalu buat apa? Memasak. Masak. Lagi? Makan. Makan. Tapi sekarang dah bulan puasa. Kalau tak buat apa-apa, Tidur. Oh, okey. Kita terus tak akan masuk Hari ni kita akan belajar tentang apa yang kita akan buat bersama keluarga hari Minggu. Dan juga kata nama apa? Kata nama am dengan khas. Okey. Kat sini cikgu ada gambar ke? Cikgu besarkan gambar. Okey, cikgu nak Amar. Boleh tak apa yang Amar nampak dalam gambar ni? Apa yang Amar nampak? Rumah ke? Basikal. Basikal lagi? Kursi. Rumah dia warna apa? Ada kuning. Atas rumah tu ada apa? Ada rumput dengan burung. Oh, Burung. Saya apa itu? Okey, gambar seterusnya. Kat sini agak-agak apa yang Amar nampak kat gambar ni? Ada mesin rumput. Mesin rumput lagi. Ada Ada linting. Ketik, Pokok bunga. Ni, agak-agak ni siapa? Budak tengah main apa tu? Basikal. Basikal. Okey, ini semua aktiviti keluarga bila hari Minggu. Jadi, cikgu nak tanya. Korang, kamu semua dah tahu apa itu kata adjektif ataupun kata nama am dan kata nama khas? Tak tahu itu. Tak tahu, okey. Kata nama am ni, dia merujuk kepada sesuatu yang umum. Contoh umum tu adalah seperti basikal, kereta, rumah dan sebagainya yang tak ada nama kat situ. Manakala kata nama khas pula adalah perkara ataupun benda yang khas. Seperti ada nama dekat depan perkara tersebut. Contohnya kereta Proton. Jadi kita nak tanya Amar. Amar guna kereta apa sekarang? Ayah Amar. Saya guna Porsche. Porsche tu dia gunakan kata nama Khas. khas. Kalau basikal ni warna apa? Warna merah. Warna merah. Kalau basikal apa warna apa? Dia warna jingga. Warna jingga. Jingga tu, basikal tu warna jingga. Jadi tu kata nama khas. Sebab dia warna, tunjuk kat warna. Itu kata adjektif, itu Kata nama khas, kata nama am untuk umum. Contohnya basikal, kereta dia tak ada apa orang kata spesifik nama untuk
satu perkara atau benda tersebut. Itu kata nama am. Nama khas ni ada nama. Contohnya kalau kata nama Amar, Amar ialah seorang murid. Kalau untuk kata nama khas, murid tu bernama Amar. Okey. Oh macam ni lah. Contoh kalau cikgu kata nama am. Nama am, okey. Kata nama khas Cikgu Daniel. Betul, tepuk tangan. Yeay, dah faham. Okey, jadi cikgu nak terus ke aktiviti, boleh? Boleh. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, kat sini Ahmad dah faham kan apa tu kata nama am, kata nama khas kan? Ya, dah faham. Okey, jadi Senang. Itu apa tu? cikgu nak bawa kamu pergi beli barang, boleh? Boleh. Tengok, ada troli, ada kereta, ada orang tengah beli barang, beli biru. Okey, kat sini Itu macam lain. cikgu nak panggil seorang lah gunakan kayu lidi ni untuk pergi ke hadapan dan cari tentukan mana Senak. Sabar, cikgu ketik nama dulu guna kayu skrin. Okey, nama yang cikgu dapat adalah Jamal. Yeay. Jadi ini kan Amal tengok balik ni, gambar-gambar ni. Lepas tu Amal tengok kat sini. Apa yang Amal nampak ni, kata kereta ni kata nama am, kata nama khas. Okey, cikgu bagi je. Betul, tepuk tangan kat Amal. Sekejap, cikgu buatkan suara. Tak ada suara Basikal kena nama apa? Salah, basikal merah. Merah merujuk kepada warna tu kata nama khas. Okey, ibu. Hai, Amar. Okey, lepas. Salah, Amar. Ibu apa? Ibu tu ada banyak. Banyak tu kan merujuk kata nama kereta proton. Kas. Ayah. Dah faham dah. Okey, dah faham. Okey, Terus dah pandai. Dah pandai? Ya. Sikit taman. Sikit taman jaya. Betul. Lagi? Kucing. Kucing tu apa? Kucing kan ada banyak. Macam tompok tadi kau nama khas. Si Tompok ada nama khas sebab dia ada nama. Nama kucing. Bukan, kucing untuk perkara lah, ataupun benda. Jadi dia kata nama ni Dr. Ali. Ali tu merujuk kepada kata nama khas. Okey, tepuk tangan sama. Okey lah tu dah A. Dah 100. Jadi kita cuba lagi, okey. Okey, berikan tepuk nombor kat Amal. Jadi semua dah faham kan apa tu kata nama am dan kata nama khas kan? Okey. Jadi cikgu nak semua orang berikan tepukan untuk diri sendiri. Jadi bila semua dah faham, cikgu nak cakap kat sini. Bila kita nak gunakan kata nama am dan kata nama khas ni, untuk apa sebenarnya? Okey, saya nak Amar lagi. Okey, bila situasi yang kita nak gunakan kata nama am, kata nama khas ni. Jadi bangun. Okey, bangun Amar. Dia boleh kata nama Ami apabila kita merujuk kepada perkara-perkara yang umum. Okey, contoh Contohnya doktor. doktor lagi cikgu. Okey, dia tak ada nama yang spesifik ataupun nama khas untuk yang seorang atau benda ataupun perkara tersebut. sebaliknya kata nama khas boleh Okey. perkara yang khusus. Contoh doktor Atau Daniel, cikgu Daniel. Kat sini dia nampak kata nama khas ni dia merujuk kepada nama nama seseorang, perkara ataupun benda. Dan satu lagi, kata nama am dan kata nama khas ni penting kita tahu ataupun bezakan supaya kita dapat hasilkan ayat dengan betul dan tepat ataupun berawati. Okey, itu saja pengajaran cikgu pada hari ni. Jadi cikgu nak Amar, boleh tak bacakan doa habis belajar kita? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Amin. Okey. Terima kasih Cikgu Dinia. Jadi selamat berbuka dan selamat menjalani ibadah puasa dan selamat hari raya. Kita jumpa di raya kan. Okey, bye. Cikgu. Selamat. Salatnya sudah asal tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.